Kenangan buruk menyakitkan, tapi kenangan yang hilang selalunya lebih perit. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Kenangan buruk buat kita sakit, buat kita tak mahu ingat. Tapi sekurang-kurangnya, ia masih ada bentuk. Kita tahu apa yang berlaku. Kita tahu siapa yang terlibat. Kita tahu kenapa kita terluka. Kenangan yang hilang pula, tak bagi kita apa-apa. Cuma ruang kosong yang tak boleh dijelaskan. Kita ingat ada sesuatu yang penting di situ, tapi tak tahu apa. Dan otak kita tak pandai berurusan dengan kekosongan. Ia suka jawapan. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Ia perlukan cerita. Tapi bila kenangan itu hilang, yang tinggal cuma rasa kehilangan tanpa penjelasan. Kenangan buruk boleh diproses, boleh difahami. Kenangan yang hilang tak boleh disentuh. Kita tak boleh marah padanya. Tak boleh lepaskan, tak boleh tutup buku. Sebab kita tak tahu. Dan itu yang buat ia lebih menyakitkan. Bukan kerana ia buruk, tapi kerana ia tak pernah sempat jadi apa-apa. Yang paling perit bukan apa yang berlaku. Yang paling perit ialah apa yang tak sempat berlaku. Perbualan yang tak jadi. Versi hidup yang tak pernah wujud. Kenangan yang hilang bukan tentang masa lalu, ia tentang masa depan yang tak pernah sampai. Mungkin sebab tu kita lebih sukar lepaskan kenangan yang hilang daripada kenangan buruk. Sebab kenangan buruk menyakitkan, tapi kenangan yang hilang meninggalkan kita dengan soalan yang tak pernah ada jawapan. Dan mungkin soalan sebenar bukan kenapa aku masih teringat, tapi apa yang sebenarnya aku sedang berkabung. Bukan kerana ia berlaku, tapi kerana ia tak pernah berlaku langsung. Yang pelik tu bukan dunia. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!